Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Berapa lama lagi kami perlu tunggu kau, Omega? Kami semua sudah bersiap sedia. Kau buat kami dan Alpha tertunggu-tunggu. Misi kita terkena letih dan masa menunggu kau. Jangan bangga diri sangat, Gamma. Kalau tak kerana aku yang bantu rekrut pahlawan-pahlawan kau, mungkin sekarang kau pun dalam posisi yang sama macam aku. Berani kau? Kalau aku yang bertindak, tak adalah kita berada dalam situasi sekarang ni. Kau dah lupa siapa yang ada kat luar sana menghalang misi kita selama ni? Tenang semua. Tak guna bergaduh. Masalah takkan selesai. Omega, sekarang kami nak tahu, perlu ke kau rekrut Robozeta? Dari laporan data yang aku terima, semua usaha kau untuk dapatkan Robozeta menemui kegagalan. Cari saja yang lain. Tidak. Aku akan pastikan mereka berada dalam genggaman aku. Seorang dari mereka sudah jadi orang kanan aku. Bukan Mojo ke? Oh, lupa. Mojo dah berpaling tada dari kau. Pastikan berjaya, atau aku akan singkirkan kau. Kau tahu apa nasib mereka yang aku singkirkan? Menurut perintah Alpha. Sayangnya Nusa dah kena berangkat balik. Ada banyak yang kami nak belajar dari Nusa. Maaf ya teman-teman. Emangnya saya mau lebih lama di sini. Tapi apakan daya, saya diperlukan di tempat saya. Saya harap kita akan dapat bertemu lagi. Gak apa-apa. Saya yakin kita pasti akan ketemu lagi. Ya udah, sampai ketemu lagi Robozeta. Jangan buang masa. Tunjukkan rasa terbaru kau sekarang. Beres. Kejap bos, kejap. Memperkenalkan Orto, raksasa virus penyebar penyakit COVID-19. Apa kelebihan Orto?
Saya cipta Orto dengan kuasa gelombang sonik dan kuasa pancaran virus. Robo Zeta tak akan dapat dekat dengan Orto, dan serangan gelombang sonik yang bingit dan menyakitkan akan menyukarkan mereka. Bagus. Mulakan transmisi sekarang. Pastikan Robo Zeta kecundang hari ini. Baik, bos. Wah, semua main nak cepat je ya sekarang. Tak cakap banyak terus hantar je. Hei, cepatlah. Abang macam makan, sedap. Mestilah masakan Mama sentiasa yaw. Tapi masakan Rex tetap menjadi kegemaran Ellie. Oh, kamu berdua macam manis. Okeylah. Asalkan kamu berdua happy, Mama pun happy juga. Menjelikan. Aku akan hapuskan kegembiraan kalian semua. Apa hal tiba-tiba rasa sesak nafas ni? Ha, Ellie pun rasa macam tak sedap badan. Sekarang kita tunggu dan lihat. Mereka yang terdedah dengan serangan virus aku tak akan mampu bertahan lama. Kau sepatutnya jangkiti seluruh penduduk Zetania. Kau cuba lihat betul-betul. Mereka dah membantu menyebarkan virus aku tanpa sedar. Ish, mana Rex dan Ellie ni? Lamanya keluar berjalan. Nanti diorang baliklah tu. Fokus pada latihan kita. Saya sebenarnya ada pesan mi goreng Mama dekat Rex tadi. Kami dah balik. Kamu berdua tak apa-apa ke? Nampak macam letih je. Jalan sakan nampaknya. Nah, minumlah jus ni. Dapatkan tenaga dulu. Tak apalah, saya rasa macam tak ada selera pula. Kenapa jus ni tak ada rasa? Kecemasan! Robo Zeta berkumpul di bilik kawalan sekarang. Apa yang berlaku? Robo Zeta, nampaknya sekali lagi raksasa Omega membuat onar di bandar Zetania. Komputer, laporkan situasi di bandar. Sehingga kini, 70% dari penduduk Zetania telah dijangkiti oleh virus corona. Ia adalah jenis virus yang menyerang secara senyap. Dijangka kadar jangkitan akan terus meningkat. Inilah raksasa penyebar virus corona. Virus corona mampu berada di dalam tubuh pesakit tanpa disedari oleh pesakit. Terdapat pesakit yang mengalami gejala yang lebih parah seperti keletihan melampau, kesukaran bernafas, hilang daya rasa dan bau. Ellie, awak dan Rex tak apa-apa ke? Macam nak cakap sesuatu je. Kami tak apa-apa, kan Rex? Baiklah, kamu semua perlu berhati-hati dan teliti dalam mengatur strategi. Tewaskan raksasa sebelum keadaan menjadi lebih parah. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Robo Zeta, Robo Zeta dibawa ke hangar kenderaan. Sedia untuk pelancaran. Laluan keluar sedia. Zeta Speeder, kelajuan maksima. Zeta Rema, kelajuan maksima. Zeta Tank, kelajuan maksima. Zeta Rover kelajuan maksima. Zeta cek kelajuan maksima.
Dan mereka pun... Nampaknya mereka masih tak sedar kesilapan mereka. Bagus. Teruskan menyebar virus aku. Robozeta, tiba di lokasi. Kamilah Robozeta. Apa khabar Robozeta semua? Ayo, bersama-sama. Kamu tak apa-apa ke? Rasa susah nak bernafas. Dan sakit dada. Nampaknya virus aku telah merebak ke seluruh sistem badan mereka. Kamu semua juga akan terima nasib yang sama kerana kamu semua telah terdedah dengan virus dari mereka. Maaf semua, saya gagal mengesan gejala dari mereka lebih awal. Saya akan cuba hasilkan vaksin secepat mungkin sebelum kesihatan kamu semua turut terjejas. Jangan gentar. Robozeta, masa untuk seru Zeta Blaster. Zeta Blaster. Ha! Ya! Zeta Blaster. Bertukar. Betanizer. Ya! Ya! Mereka dalam kesukaran. Apa patut kita buat sekarang? Aduh! Ya! Dinginnya! Lightning Slash! Korang tak semua yang aku sangkakan. Ya! Kenapa tiba-tiba rasa lemah sangat ni? Nampaknya korang dah mula merasai penangan virus aku yang sebenar. Tak mungkin kita dah gagal. Saya takkan biarkan pengakhiran kita sebegini. Jangan berdiri, Robozeta. Menyerah saja dan sertai Omega. Jangan harap. Apa? Kau masih mampu bertahan? Apa lagi kau boleh buat, ha? Aku takkan biarkan kau menang. Ya. Ya. Tak mungkin! Berani kau! Jangan kau apa-apakan mereka. Tak payahlah kau nak berlagak seperti Adi Wira lagi. Ya. Nampaknya korang semua masih mendengil, ya? Kau takkan menang. Sebab satu perkara yang kau tak ada adalah semangat juang dan setia kawan seperti yang Robozeta ada. Tak payah kau nak sekolahkan aku! Ya! Vaksin telah sedia. Mulakan transmisi vaksin kesehatannya sekarang. Cahaya apa ni? Pasal rasa seram sejuk pula ni? Baiklah Robozeta, bersedia untuk serang balas. Mari kita tunjukkan kekuatan sebenar Robozeta. Zeta Blaster. Bertukar. Dua laser.
bertukar. Bomb Blaster. Hyper Beam. Zeta Blaster bertukar. Lightning Slash. Robo Hammer. Robo Smash. Robo Zetas bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Zeta Beam. Ini tidak adil. Oh yeah. Pastikan berjaya atau aku akan singkirkan kau. Kau tahu apa nasib mereka yang aku singkirkan? Korang ingat korang dah menang. Jangan buat kelakar. Aku masih berkuasa. Robo Zeta, cepatkan kenderaan kita. Baik. Robo Zeta, sedia. Sedia. Kuasa gabungan. Robozot diaktifkan. Zeta Rema bertukar. Zeta Hover bertukar. Zeta Jet bertukar. Zeta Tank bertukar. Zeta Speeder bertukar. Zeta Rema bergabung. Zeta Jet bergabung. Zeta Tank bergabung. Zeta Speeder bergabung. Robozot gabungan 100%. Kamu semua perasan tak? Keadaan tiba-tiba jadi senyap sunyi. Robo Zeta, seluruh penduduk Zetania telah dijangkiti virus COVID-19 yang lebih dahsyat. Bila masa pula raksasa tu sebarkan virus dia? Nampaknya virus raksasa ini telah bermutasi menjadi varian yang lebih bahaya dan ia tersebar melalui kaedah aerosol, iaitu bawaan udara. Apa? Apa yang korang mampu buat sekarang? Bertahan Robo Zeta, saya akan segera sediakan dos penggalak. Kita mesti bersedia dengan serangan udara dan gelombang sonik dia. Dalam skala gegasi, mesti lebih berbahaya. Dah habis berbincang. Mari kita mulakan. Semua bertahan! Dengan serangan udara ni, jadi itik terduduk lagi kita. Dahlah serangan gelombang sonik dan pancaran virus dia kuat. Buat masa sekarang, kita tiada strategi selain bertahan. Robo Zeta, mara! Daripada mana? Inilah masanya. Kebagu! Dos penggalak sedia. Lancarkan serangan ke atas raksasa sekarang. Tak mungkin! Kuasa virus aku berjaya dipatahkan dengan kuasa vaksin. Baiklah, ku seru kuasa Zeta. Datanglah! Zeta Super Saver. Robo Zeta,
Masa untuk bertindak. Baik. Bersiap sedia untuk kalah. Mari kita habiskan perlawanan ini. Zeta Slash. Siap sedia. Sedia. Robo Zeta Go. Rasakan kuasa Zeta Beam. Tak mungkin! Berjaya. Oh yeah. Kau betul-betul mengecewakan aku, Jangkul. Dah sampai ke tahap ini, kau masih gagal lagi. Aku kena fikirkan sama ada nak biarkan kau kekal bersama aku atau... Saya betul-betul cemas bila kamu semua teruk dibelasah oleh raksasa tadi. Tambah cemas bila Rex bertindak di luar jagaan. Tapi bila saya tengok kawan-kawan semua dalam bahaya dan saya tak berdaya untuk membantu, saya rasa geram. Saya tak sanggup tengok kamu semua dalam kesusahan. Tapi disebabkan semangat juang Rex lah membuatkan kami juga kembali kuat untuk bertarung. Inilah yang saya suka pasal Rex. Bila Rex dah tetapkan pendiriannya, apa pun tak akan dapat halang. Itulah kewibawaan yang saya kagumi. Mika okey ke? Macam resah je. Sebenarnya, saya ada perkara penting yang nak bagi tahu mengenai Jenggo. Jenggo sekarang telah menjadi orang kanan Omega. Jenggo. Ingat tak, sebelum ni kamu semua bagi tahu pernah ternampak kelibat Jenggo di Zetania? Jenggo akan ada bersama-sama setiap kali raksasa muncul di Zetania. Macam mana Mika tahu semua ni? Persoalan yang lebih penting, macam mana kita nak selamatkan Jenggo yang telah dicuci otaknya dalam masa yang sama mengelakkan konfrontasi dengan Omega? Mika, kenapa awak tak nak bagi tahu Mojo yang kongsi maklumat tentang Jenggo kepada awak? Macam mana Zeno tahu? Saya nampak awak seperti serba salah waktu nak jelaskan tadi. Jadi saya dah boleh agak. Sebenarnya Zeno, pada permulaannya Mojo ada cuba hubungi saya. Tapi belum sempat saya jawab, Mojo putuskan talian panggilan. Agaknya Mojo tu malu nak berhadapan dengan kamu. Sampai sekarang saya tertanya-tanya, apa sebenarnya yang berlaku pada waktu itu? Hingga Mojo sanggup berpaling tada dan sertai Omega. Mojo yang kita kenal takkan menyerah kepada kejahatan. Apa pun yang dah berlaku, saya harap satu hari nanti Mojo akan kembali kepada kita. Saya tak sanggup lihat dia berterusan hilang arah. Saya juga harapkan begitu. Saya berjanji, Zeno. Saya akan bawa Mojo kembali ke Robo Zeta.